jumpa saya tak ada sikit. Patut saya kita sepakat. Jadi orang panggil tekah tadi tu semaya kita tak ada apa nyata lah mai tadi, tapi apabila tak jadi. Tak jadi nak mencapai. Orang panggil kata kita tu berubah jadi orang bermukim semula. Berubah jadi bermukim semula. Semaya kita tadi panggil sah dah sebab kita semaya dalam sapi. Dalam sapi semaya kita tadi. Apalagi kalau jarak tu sudah lebih daripada 2 marhalah, tak ada apa dah, tiba-tiba tak jadi balik-balik. Ada apa orang panggil masa semaya tadi jatuh dalam sapi cukup syarat. Hak masalah barangkali gini sikit lagi tu. Barangkali kita pergi sekerak kita orang jalan ni pergi siapa aku pernah kok tu saya duduk situ memang tu tak ada weh. Mana sini kok berapa ya? 30 ya. Ni kita nak berlaku asal kata marhalah 90 ataupun 89 pasti dah khilaf marhalah pula dah tu. Ya boleh pergi berlaku orang pandai tu. Kalau kata tak jadi ni, dia kira marhalah pula dah setengah hari bila 40 dah jadi dah. Tu jadi banyak jalan sangat. Banyak jalan sangat. Jangan ala kuliah kita ambil jalan yang lebih mulatnya bila tak jadi, jarak kita berjalan tu dekat saja, kita paling klik semula. Maka semaya itu kita elaknya semaya semula lah. Lepas tu tak jadi, apa yang berubah jadi bermukim. Tu dia. Tapi sikit lagi, mari telitah pula satu lagi. Ya masalah pada asalnya ni kita sudah dah maya. Ya hak laginya misal kalau kita musafir tengah-tengah duk musafir pergi jadi bermukim belum wisalah. Tu wajib itmam. Kita dah baca tahiyat. Dah baca tahiyat tak ada wisalah bermakna jadi orang bermukim. Maka hak tu wajib itmam. Kalau semai 2 kena tambah 2 rakaat lagi. Tak ada kita wisalah. Maka kalau kita sudah wisalah dah jadi bermukim tak apa. Cuma ni masalah kita tak ada siapa jarak je. Dekat masa semaya tak apalah panggil nama-nama dalam sapi, tiba-tiba ni jadi bermukim. Sekaligus dia mari taraduk pula. Sebab sudah dah. Mari taraduk lah pula lah. Yang berlaku kadang ulama pun dia jawab masalah. Dia tengok ingat satu, taraduk. Dia terhenti lama, terhenti. Cari semula. Beberapa tahun pula dia jawab sambung. Ada ulama macam tu. Sebab dia kata temu ibarat waqad taraddada. Terkadang sungguhnya telah taraduk, lama telah duk taraduk. Lepas tu gigi masalah ni gini. Sahabat dia masalah apa? Tilik pada masalah waqi' dia berlaku. Tilik sini. Kalau kita kosa tak ada wisalah jadi bermukim. Apabila jadi bermukim kena itmam. Tak boleh nak wisalah dengan 2 rakaat. Mapahonya kalau assalamualaikum warahmatullahi jadi bermukim. Tak ada namanya mula. Payah misal lagu mana duk jadi bermukim tengah duk semaya gitu. Misal lah. Kalau misal zaman dulu gak pasal rumah kita ni orang patah. Dapur kita ni tepi patah, tepi sungai ke, tepi laut ke kampung kita tu. Pak kita musafir belayar ke kot laut yang ni kot apa ni kot sebelah balik laut lah kita panggil dah. Tengah duk semaya tu, kapan ada gicung ya sah maya ta pelajaran apa nak kena laut. Jom kita dah baca tahiyat dah semaya 2 rakaat. Tengah-tengah duk baca tahiyat kapan siapa kapo. Orang panggil safar kita habis. Jadi bermukim tak ada wisalah 2 rakaat maya, wajib kena bangun 2 rakaat lagi tak ada nak wisalah dengan 2 itu. Sebab kita jadi bermukim tak ada wisalah. Mapunya assalamualaikum warahmatullahi. Mata siapa? Tak apa dah, main sudah dah. Tengok daripada situ napa saat ni tu. Itu dia. Tengok pada situ. Tapi tengok pada jarak kita di sini situ tak jadi musafir. Dia panggil tak siapa jarak tu. Dia panggil mari taraduk. Sebab kalau tilik pada saat ni semaya dalam musafir dah cukup syarat ni. Tapi kalau tengok di beladak, syarat cukup di mana muka tak ada siapa jarak dia, baru tubik pada ni, tubik pada jalan sana tu maya dia. Pas sini enggak bemok tu je. Kalau tubik pada jalan ni enggak lakah ke tak bemok tu? Tak bemok panggil situ. Lakah bemok di sana tu. Bukan jalan lah tu lah. Maya situ lalu. Bagi siapa aku pun tak ada gigi. Tapi bagi siapa tan ini memang tak ada gigi. Klik. Tu mari taraduk tu.
Duduk tu kalau kata tak pakai hak tu gak, mana tak gugur fardu namanya semula. Kalau pakai dak gugur fardu dengan hak tu dah. Tu tak duduk dah. Tu sesuai sini tapi kena gitu orang kabur. Tu dia. Nak bawa nak kita tak ada wisalah siapa jalan. Apa jalan tadi tak apalah siapa kapal apa saja dia boleh nanti. Kapal kita sendiri ni masa ni tak boleh nanti kita ni. Dia tak nanti kita ni. Kita kena bangun. Bangun tambah gerak gipah kabur nu. Dah ada apa paling klik mula dah itu kan. Jadi sah nak tambah lain itu. Jadi nak ayat tengah kanan lagu tu boleh gedak kita nak kacau wisalah dua juga tu. Tu tak boleh dia panggil habis dah. Nak sebab ngak orang jalan ni lah. Nak sebab ngak orang duduk lain lagi. Bawa siapa jalan. Boleh wisalah tak apa. Tu je. Ya masalah perkara je belah tu lah jadinya dah. Kita mai tengok buku apa ni ibadat sikit lagi masalahnya ucap takbiratul ihram dengan tidak bunyi suara sendiri. Ni orang panggil rukun qauli ke rukun fi'li panggil? Rukun qauli. Rukun hak bahasa baca lah mudah-mudah kata. Kali gitu orang kata rukun qauli tertakluk dengan sama, dia panggil lagi tak. Rukun fi'li tertakluk dengan basar. Apa makna? Maknanya rukun hak bahasa kena baca ia sakut dengan telinga, sakut dengan pendengaran. Sabit tu dia tubik mari syarat bagi nak sah rukun bacaan itu syarat kena ayyusmi'a. Kena beri dengar akan bacaan tu ke diri sendiri, yakni ke telinga diri sendiri. Kalau kita orang berat telinga derah sikit, nak beri dengar ke diri sendiri. Allahu Akbar, takbir. Beri kita sendiri dengar. Sekadar simpan di atas sekadar kita sendiri kita dengar, tu panggil sir. Kalau kita memperdengarkan kepada orang lain di keliling kelala, yang maksud adalah nyaring. Ni payah nak jaga ni. Kalau gitu hak syaratnya kena memperdengarkan diri sendiri. Baca Fatihah, sepatulah takbir, sepatu tahiyyat, sepatu selawat, sepatu beri salam. Kerana itu dia panggil daripada al-arkan qauliyah dia panggil. Bila arkan qauliyah syarat kena beri dengar ke diri sendiri. Baca Fatihah nampak mulut dah. Kalau pergi penat pun tak dengar. Tak itu ke? Kalau orang kita kata boleh kita penat lah. Jangan orang tak boleh penat, tak boleh singgung dia lah. Ni. Dia duk baca kita pergi penat. Tu. Mu kata gapo pun tak ada dengar. Tu tak boleh. Apa boleh jawab dia pula dah mu nak dengar aku diri pun tak dengar. Tu bisi royak. Ingat tak? Gapo derah ke tak dengar, mu nak dengar aku dia pun tak dengar. Tu ayah bisik ingat tak? Tu dia. Tu dia. Bisik sampai diri sendiri tak dengar, tak sah lagu tu. Ni pun sepatutlah semaya tak sah. Malaikat kat dia mau pandai. Dia orang main kat pandai ya payah. Pruk je lopak dia lah. Lakobung gila pagar di sana. Mazhab Malik tak ada syarat kena dengar tu pandai bersalah itu. Ya itu kan. Gitulah nak ayat kata segala rukun perkataan ialah syarat kena memperdengarkan diri sendiri. Jangan wilajak derah, lajak derah tu masalah nyaring pula. Cepat ia disunatkan sir, kita nyaring tu jadi makruh pula. Tu dia. Walik ke kita tu nak balik kot si jarang nak lajak dah banyak ke nak lajak baca nak jadi holoko nak jadi holoko derah. Kadang-kadang nak mentashwish, nak mengganggu orang lain. Iya masa tu nak pula dah siapa orang lain bahasa lemah dekat dia. Tak lemah kan nak tukar Fatihah habis. Kita tak ikat nak sud dengar hak dia. Ya kita iyadah punduk oleh Ar-Rahman. Aku duduk ke mana dah. Lain kali saya dah video.
Tukar takir biaya aku. Tu betul hukum tak makruh kadang-kadang nak buat pada haram jika tashwishkan orang lain kena ajar nanti deh. Kena ajar. Masalah orang perempuan yang sedang mari haid. Tengah-tengah dah mari haid lagi ni. Kemudian pada tengah dah mari haid lagi lah sehari dua ni misalnya sedang. Dia ibarat dengan sedang tu kan. Tepat tu lurah itu hal dia panggil. Itu panggil zaman hal, zaman madi. Mana orang tanya ni kata masalah orang perempuan sedang mari haid. Ni. Masa dia tanya tu, ya masih dah mari haid lagi. Kemudian pada malam awal Ramadan dia nak niat puasa sekalian Ramadan selalu, adakah boleh? Gitu. Tak boleh dah lepas 3-4 malam. Itu ya. Tanya lepas dah tu. Taklah tersahau masalah. Tersahau masalah. Mak lolak kata, malam ni lah malam pertama. Kena lolak waktu lah. Kalau lolak lagu ni tak apa. Dia punya masalah jika di fardu sekedip. Malam ni lah malam awal Ramadan. Kita perempuan tengah duk mari haid. Boleh ke tak kita nak niat kata aku puasa sebulan bulan Ramadan? Cuba jawab. Dia mau tanya kau ni tapi kita hantar lagi. Hantar. Hantar bakat agama. Boleh ke tak? Lagi? Beratus apa boleh? Ada. Hanya orang berasa. Tak ada apa buku berasa. Apa dia mau kira tu baik. Baik. Kalau kita dia panggil sat ni. Masalah dalam haid ni dia panggil gapo haid tadi? Tengah daripada apa tadi? Sebut adik. Manik. Tengah daripada manik bagi nak itu ibadat tu. Kalau gitu kita niat ni dia panggil niat nak buat ibadat. Kita duduk dalam ada manik ni. Tu tak boleh. Dia orang niat tu rukun dia tu. Dia syarat dia nak sah niat, dia kena tabiitun niat. Nak tabiitun niat. Pada asalnya niat tu ialah kena muqaranah dengan awal fi'l. Dia qasdu syai' muqtarinan bi fi'li bi awal fi'li. Tapi dah bab puasa dia uzur, kita nak iktirang, nak sertakan niat dengan awal fajar ni uzur, lalu tunya syarat memberi menepati azam di tempat niat. Niat sungguh dia kena tunggu fajar. Hari ni subuh pukul berapa? Subuh pukul 4.51. Nak tunggu situ. Ngada. Banyak dah apa 51 dah bapak saja aku puasa sehari. Hanya tu nak wisata gitu. Tu asalnya, tapi tak oleh kerana uzur di sini nak mengintai-ngintaikan, nak menyertakan apa dia panggil masalah uzur, lalu syarak memberi menepati azam. Apa azam? Ni kita dah niat le malam tu azam, gua puasa esok lagi. Azam ni ialah menepati niat. Maka niat tu adalah satu rukun daripada puasa. Maka kita niat dah masuk dalam rukun ibadat. Sedangkan kita ada manik. Tak boleh. Tak boleh nak niat. Itu dia. Tak boleh niat. Baik. Kalau kita tak ada niat dak muka tak boleh niat. Mari pukul 3, 4, 5 ni hari baru habis. Memang tak ada tanya dah ni. Niat kita tambahlah. 5 ni hari pula ni habis dah lah. Abang nak start puasa esok misal tu. Habis hari ni. Habis ini kat mandi lebih kurang. Esok nak mula puasa. Pas malam ni nak niat ni. Nak niat apa nama sebulan Ramadan itu boleh. Boleh kita mula situ. Dan nampaknya tilik ni apa pulai pada ijtihad ni pulai pada kira ni. Kalau tilik nak sebah kata sebulan Ramadan dah pun lepas awal malam dah itu kan. Kalau tilik pada wakil dia panggil. Tilik pada diri perkara ni berapa hari dah kita puasa ni? Pak dah hari ni malam yang kelima dah. Tilik pada wakil bukan awal dah. Bukan awal dari hari bulan bukan lah. Tilik pada situ dak lah. Kerana sebah dia panggil idafi dia panggil. Awal nak sebah dia panggil. Ni sebah dengan kawan ni dah tak boleh puasa 4 hari baru nak puasa malam yang kelima nak sebah dia awal. Awal nak sebah dia tapi tak panggil awal bulan dak. Itu kan. Tilik pada situ az-zuhir kat bakal niat setiap malam itulah. Bedanya nak sin mazhab kita Syafi'i kalau niat sebulan apa dia madu untuk esok sehari je. Itu kan. Aku puasa sebulan bulan Ramadan ini tahun yang memadu esok je.
Hak malah lusa kena niat semula. Sengaja tak senyap nak pakai hak tu tak boleh. Sebab apa? Sebab dia panggil 30 hari atau 29 dia panggil ibadatun mustaqillah. Ibadat masing-masing hari pertama, hari kedua lain. Dalil kerana dia ada khalal, ada selangi antara hari pertama dengan buka begitu. Sebab dia kira lain-lain. Hak niat semalam, hari ni kita puasa, berkarapan sampai masa kita buka, habislah hari ni. Hak esok hak semula mustaqillah. Kalau itu kena niat suku. Apa niat dah sebulan pun madah mari hari jelah. Esok lusa kena niat semua. Nampak buah dia tu. Tapi Imam Malik dia kata faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Naklah puasanya klik mana syahr. Agak syahr saja nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Juga mana bagi dia. Nampak juga ke dia. Hak lain ikut. Ada wajah belaka dia. Maka lekat ada begitu supaya kita tak suruh jadi celura dah. Tak suruh jadi celura kita pergi dengan lak dengan kaedah molek mazhab Syafi'i, niat sebulan mada untuk esok sehari. Lepas hari yang kedua kena niat semula. Hari yang ketiga begitulah tiap malam. Dalam keadaan begitu orang mazhab Syafi'i juga dia kata walis Syafi'i taqliduhu. Boleh bagi kita orang mazhab Syafi'i taklidkan mazhab Imam Malik pada meniatkan sebulan pada malam pertama. Apa faedahnya? Faedahnya supaya tak kena qada. Kalau-kalanya kita lupa ke tengah-tengah bulan, lupakan niat. Tu faedah dia. Tapi kalau tak taklid tak leh, jadi talfiq tak sah. Al-ibadatul mulafaqah la tasihhu. Ibadat talfiq tak sah. Lah mana? Pada malam pertama tak ada niat sebulan sekali. Lepas tu duduk kat tengah mari dia tak ada niat. Kalau nak turun Imam Malik atau Mado. Hadis. Nampak dah tu. Habis. Kan? Bukan baca. Berdoa. Tak ada dah dalam tu. Tapi orang tak panggil baca doa. Orang panggil tak baca Fatihah. Tapi di dalam Fatihah tu mengandungi doa. Namun kata kita baca Fatihah. Di dalam Fatihah tu ada mengandungi doa. Ihdi tu bukan. Tunjuk olehmu ya Allah kan kami. Tu mengandungi. Tapi orang tak panggil kata kita berdoa. Panggil kata kita baca Quran, baca surah Fatihah. Hak doa arti kita minta. Sama ada nak ambil tiruan dalam Quran ataupun hak kita ambil daripada hadis dipanggil zikir tu doa hak ambil daripada hadis doa maksud. Ataupun doa hak kita ambil tiruan dia panggil. Bila kalau orang pandai kan dia baca Quran semua ayat ni dia selit dengan doa. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat ada. Dan atas Allah sahajalah naklah bertawakal. Serah segala orang mukmin. Orang mukmin serah atas Allah. Kita selit dengan doa Allah. Allahumma ja'alna min ibadikal mutawakkilin 'alaik. Kalau kita pandai. Itu dia nah. Betul lah. Sebab itu paling kita kata ialah lapis paling menjarah sekali bagi kita orang tak faham dalam segi lugah ni kita doa minta dengan bahasa kita. Bahasa lain pada dalam ibadat lah dah. Lain pada ibadat, lain pada dalam ibadat kita. Ya ada dalam hadis riwayat kelebihan air Zamzam. Ma'u zamzama lima syuribalah. Dah tawarik hari. Air Zamzam ialah dihantarkan bagi barang yang diminumkan untuknya ataupun diminumkan kerananya. Jadi tu. Jadi kali kita minum air Zamzam untuk menjadikan penawar, untuk Allah Taala membuka mata hati, menambahkan ilmu manfaat. Itulah. Itu nak minum air Zamzam. Ada orang ambil air Zamzam dia baca dulu hadis ma'u zamzama liba syuribalah. Payah berdoa, ya Allah, jadikanlah air Zamzam yang aku nak minum ni buka mata hati, cerah mata hatiku, jadikan ilmu yang manfaat, minum.
Tu dia antaranya. Tu ubat dia, ubat banyak rasa tu. Ubat tu. Nah, lepas tu kerana tak ada jadi apa jangan dia jadi ada dari selak khabar. Tu kan. Tu dia.